Sampai 2 kali aku beli ni. Nampak ni? Yang ini ingat tak video yang aku buat biar viral ni kan? Sebab barang ni tak mahal. Blower ni tak silap aku tak sampai RM50. Tapi function dia macam-macam boleh pakai. So, kenapa aku beli yang kali kedua? Dah rosak ke? Tak. Masih elok lagi kan? Cuma, itu hari aku buat kerja, jatuh. Tapi mungkinlah dia nak tunjuk pada aku yang di mana bateri dia full rupanya. Bukan bateri tipu-tipu. Bukan bateri tipu-tipu. Memang bateri dia full. Penuh dia punya bateri dia. So, aku belilah satu lagi blower ni. So, yang ini aku beli yang full aksesori Siap boleh vacuum semua sekali. Nampak macam ni. Boleh ni. Cuma bila nak vacuum, okay, kita kena pasang kat sini. Kita kena pasang kat sini. Korang tengok dia punya function dia. Okay, aku tunjuk blower dululah. Contoh janganlah korang fikir ini untuk blower aircon je. Tak. Kau nak bersih kereta. Habuk-habuk dekat dalam ni. Kapet dekat dalam ni kan. Kau keluarkan. Okay, nak bersihkan habuk kat dalam ni. Stokin ada pun. Sini kan. Kau nak blower. Boleh. Nak sedut. Okay, nak sedut senang. Nak sedut, pindahkan dekat sini. Okay. Lepas tu ni, dia punya kantong filter dia ni. Kau tidak nanti kan, dia sedut habis berterabur tempat lain. So, letakkan macam ni. Lepas tu kau sedut lah. Kan? Sedut lah macam ni. Kau rasa macam pelik je bang abang buat macam tu. Kan saya cakap ni full aksesori. Ini aksesori dia ni. Kau boleh pasang dekat sini. Tengok. Sebab tu aku beli. Function habis. Mana lagi dia punya muncung dia. So yang ini. Masukkan dekat sini. Tengok So ni dia punya muncung dia. Mana muncung dia. Yang depan dia tadi. Allahu Akbar. Terbang dah dia ni kan. Mana. Oh ni. Ni. Letakkan kat sini. So yang ini. Dia punya filter bag dia ni. Biarkan kat sini. Kau on. Kan. On. Sedut kat sini. Sedut atas kapet dia ni. Nampak? Nampak tak function dia? Nampak tercabut-cabut ganas punya pasal apa semua. Tapi baiklah barang ni. Kau tengok ni. Patutlah dia keluar balik. Zip dia aku tak kunci. So zipkan dia balik semula. Betul lah. Baiklah vacuum ni. Macam-macam boleh. Korang nak blow boleh. Kalau nak blow, pakai yang ini. Yang ini boleh blow. Depan boleh blow. Tapi boleh sedut. Baik kan? Kau pergi tengok dekat beg kuning. Korang tengok berapa harga blower ni. Aku bagi jaminan baik punya. Harga baik, barang baik. Pergi tengok kat beg kuning aku. Okay, aku tinggal kat beg kuning. Assalamualaikum.